tak sangka ya kita dah berjumpa dan perkenalan selama 23 tahun. Sebelum ni kan ramai yang takut dengan Norani. Tapi for me, she is okay je, right? Kita last jadi best friend. See you. Kak Nora ni memang pada kecil dia sangat memang dia punya passion untuk mengajar lah. Jadi saya lah orang Kak Akak lah orang yang pertama jadi anak murid dia. Nanti dia akan bawa buku masak mak lah, sampai lunyai buku masak mak dengan pembaris jahit mak. Jadi dia akan jadi cikgu kat belakang pintu dekat rumah Kemaskar. Dia punya passion tu just tak tahu tak tahu dia punya minat sangat-sangat untuk dia mengajar. Dia memang minat lah jadi cikgu. Dia cikgu yang garang, daripada kecil memang garang. Memang tak tahu nak cakap dia punya garang macam mana tau. Dia sangat garang. Dia selalu jenis orang yang sangat konsisten dengan apa yang dia buat. Okay. Okay. Childhood dengan dia sangat okey. Dia kakak yang baik. Sebab tu masa dia dapat cikgu, memang kita orang semua sangat happy tau. Sebab dia memang itu dia punya cita-cita nak jadi. And akak sangat proud sebab she's a very good teacher. No matter dia mengajar sesiapa pun, dia akan mengajar dengan penuh perasaan. Dia akan mengajar. She's a sister yang selalu akak look up to lah. Sister yang I selalu sangat bangga to have lah. Tulisan dia jangan cakap, ingat lagi masa tu akak sekolah convert. She always write to me, write letter to me kan. Sampai semua orang ingatkan kakak pakai typewriter lah kan. Just imagine how beautiful dia punya tulisan, betul kan? Tulisan dia sangat cantik. Bila masa akak jadi cikgu, I'm so happy. At least kalau tak habis pun memang tak habis masa tu sebab ada masalah kan. Tapi I think she's proud of me. At least one of us yang mana yang dia pernah mengajar dulu jadi cikgu. Sebab akak mengajar English dengan ajar sains sekolah menengah lah. For few years, aku so happy lah. Lepas tu my daughter yang kecil ni, dia tengah dia dapat fast track PhD kan. It's because of her. Dia kata Mak Teh pandai. So dia nak buat Mak Teh bangga lah kan. Seorang anak yang jaga mak yang sangat baik Dia konsisten jaga mak. Dia tak pernah lupa mak. Dia tak pernah lupa adik-beradik. Dia jenis kakak yang selalu memberi. Dia seorang kakak yang dia tegas Dia memang tak akan layan tiba-tiba kita mengadu. Kalau nak kata Kak Nora alung macam ni, dia memang tak suka. Dekat sekolah pun pasti kan. Dia jenis yang bukan dalam grup yang suka bercakap-cakap tentang benda yang negatif tak. She's a good sister and I think she's a good friend also. Tetapi dia nampak dia nampak garang lah, but she's good. I love her so much. Rendah Connection Convent, Kluang, Johor. Saya memulakan tahun pertama saya pada tahun 1974 sehingga 1979.
Di sinilah saya menimba ilmu dengan bantuan guru-guru yang sangat berdedikasi. Saya berjaya menyambung pelajaran saya di MRSM Seremban tahun 1980 sehingga 1983, hijrah ke MRSM Muar pada semester hinggalah tamat persekolahan menengah saya pada tahun 1984. 1986 sehingga Disember 1988, saya berada di Maktab Perguruan Muhammad Khalid, Johor Bahru. Selamat bersara Nora. Semoga bahagia di alam persaraan. Welcome to the group. I love you. Congratulations Nora for reaching your retirement day today. Tahniah Nora, selamat bersara masuk geng kami. Semoga Nora sentiasa bergembira dan bahagia di samping keluarga. Dan bolehlah masuk ke geng kami iaitu geng YB. Selamat bersara. Finally, welcome to the club. Tahniah dah sampai ke akhir perjalanan perguruan kita. Selamat bersara. Tahniah. Akak tu ucapkan selamat bersara dan sepanjang bersara tu semoga Nora berbahagia di samping suami tercinta. Jangan lupa Nora ya, kami ada grup. Nanti kami akan pinang Nora untuk masuk grup kami iaitu grup YB. Assalamualaikum. Adik nak ucapkan selamat bersara pada Kak Nora dan tahniah juga sebab Kak Nora menghabiskan tugas akak selama ni dengan baik, menjadi seorang cikgu yang sangat berdedikasi, and you achieve your dreams, dan akak pun bersara dalam keadaan yang sangat sihat. Semoga perjalanan seterusnya Allah pemudahkan dan sihat dan dimudahkan rezeki semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk isteriku tersayang, selamat bersara dalam bidang pendidikan. Semoga perjalanan kita dan langkah kita lebih jauh
kedepannya. Dan kita akan teruskan aktiviti kita sejalan berdua honeymoon ni lah. Selepas bersara ni, abang doakan semoga sihat selalu bersama keluarga dan kita berdua, insya-Allah. Selamat bersara. Mudah. I love you. I love you. I love you. Andai pastinya ku tahu, takkan aku tinggalkanmu. Namun masih keliru teringat masa lalu. Tetap tiada ku lupakan indah setiap sentuhan cinta yang kau tinggalkan, kekalnya berdampingan. Oh, mana harus ku hamparkan rindu, tiada kesudahan, sesal biar separuh nyawa takkan hilang. Masih terasa nafasmu lembut menusuk jiwaku.